Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam masak roast makan dengan kacang buncis goreng telur. Sedapnya. Okay, first korang ambil seekor ayam, gaul dengan garam dan juga serbuk kunyit. Lepas tu kita goreng. Goreng sampai dia golden brown macam ni. And then kita perlukan Vinda kitchen towel. Vinda kitchen towel ni the best tau sebab dia tebal and dia boleh serap minyak 3 kali ganda. And dia also certified food safe. So selamatlah korang nak guna tapis minyak barang-barang goreng ni pun boleh. Okay, lepas tu korang tumis rempah 4 sekawan. Masukkan 2 helai daun pandan, 2 batang serai yang dah diketuk. And then korang blend 3 bawang besar, halis sebesar ibu jari dengan 6 ulas bawang putih. Tumis. And then masukkan 1 biji tomato dengan 2 sudu cili kisar. Okay, macam biasa kalau dia kering tambah air and tumis sampai dia pecah minyak. Masukkan 4 sudu tomato puree dalam tin tu. And then ambil setengah sudu kecil jintan manis, setengah sudu kecil jintan putih, 1 blok kecil gula Melaka dengan serbuk perasa. Masukkan ayam kita goreng tadi. Nampak tak tisu? Banyak melekat minyak ni kan. Senang meresap. Okay, lepas tu korang kacau-kacau and then masukkan susu cair. Tapi jangan banyak sangat, kita just nak bagi berlemak je hujung tu. And then siaplah kita punya ayam masak roast. Okay, next kita nak buat sayur pula. Terlalu kejap. Okay, untuk sayur ni korang basuh kacang buncis tu, korang dab dengan tisu bagi dia kering sebab kita nak make sure dia crispy time kita goreng nanti. Okay, potong menyerung macam ni. Kemudian korang tumis separuh biji bawang merah and then masukkan 2 ulas bawang putih, masukkan cili and then masukkan kacang buncis tadi, tumis kejap and then masukkan 1 sudu sos tiram dengan serbuk perasa secukupnya lah. Lepas tu pecahkan 2 biji telur, masak dulu telur kat tepi and then baru gaul sebati and siaplah kita punya kacang buncis goreng telur. So sebelum makan kita nak cuci dapur dulu, so kita guna Vinda wet kitchen towel. Wet kitchen towel ni pun best sebab dia tebal and dia betul-betul basah tau. So korang guna sekeping pun dah cukup untuk lap satu kitchen top tu. Segala minyak tu misal semua melekat, and yang best dia boleh bilas balik and guna balik untuk lapkan dapur tu. Okay, so makanan pun dah ready and kita dah boleh plating macam ni. Nak makan nasi putih boleh, nasi biryani boleh, nasi minyak pun sedap juga. Actually menu ni pun nak makan hari raya pun sesuai tau. Korang boleh buat untuk open house. Rasa ayam roast tu memang wangi bau pandan tu campur dengan ratus semua balance. Lepas tu korang makan dengan sayur kita goreng dengan telur tadi, sangat sedap. Okay, so jangan lupa dapatkan Vinda kitchen towel dan juga Vinda wet kitchen towel. Korang boleh guna untuk masak bulan puasa yang also untuk open house raya nanti. Okay, selamat berbuka.